Kami nak bantu, tapi ZUL Yahya enggan terima bantuan kewangan daripada Persatuan Karyawan. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Baru-baru ini, nama pelakon Zul Yahya menjadi perhatian ramai selepas dia dilaporkan sedang berdepan fasa sukar susulan perniagaan yang diusahakannya kurang stabil sehingga memberi kesan kepada kewangan keluarganya. Susulan itu, Persatuan Karyawan Malaysia, Karyawan, tampil menyatakan hasrat untuk membantu Zul, namun menghormati keputusan pelakon tersebut yang enggan menerima sumbangan daripada pihak persatuan. Kami ingin membantunya dengan menghulurkan sedikit sumbangan. Zul bagaimanapun ada menghubungi saya dan menjelaskan situasinya. Setakat ini masih okey. Ada orang lain yang highlight cerita ini, dia susah dan sebagainya. Bukan dia. Nampak dia pun tak berapa nak highlight masalahnya dan nak privasi. Kata Presiden Karyawan, Datuk Freddy Fernandez. Zul bagaimanapun mengucapkan terima kasih kepada karyawan kerana mengambil perhatian berkenaan nasibnya.